Aku rasa Iman ni sesat lah. Syiar apa? Tak? Hah? No! Weh, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. A few minutes later. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Meanwhile. Amjad, ya, okey. kenapa aku perasan imam tu baca pelik tadi? Oh lah, aku perasan kok yang tanglah tu kan. Kufuan tu kan. Pelik Oh tu lah. Aku rasa Iman ni sesat lah. Syiar apa? Tak? No! Weh, sabar. Apa yang apa gaduh-gaduh ni? Tu dekat aku sesat tau. Sesat. Dah benda imam ni baca guna qiraat Susi Abi Amru. Mai ni saya terangkan. Ha? Susi? Tak apa. Yang ni biar imam yang jelaskan. Okey, untuk penjelasan kepada situasi tadi, imam telah menggunakan qiraat As-Susi bin As-Susi an Abi Amru. Siapakah As-Susi ini? Nama penuh As-Susi ialah Saleh bin Zaid bin Abdullah, atau dikenali sebagai Abu Shu'aib. Beliau lahir pada tahun 170 Hijrah dan wafat pada tahun 261 Hijrah di Raqqah. Beliau merupakan perawi kepada Imam Abi Amru dan beliau mendapat gelar As-Susi berdasarkan nama tempat yang berada di Al-Ahwaz. As-Susi ini dikenali sebagai seorang yang dhabit, iaitu seorang yang kuat ingatannya, seorang yang boleh dipercayai dan seorang yang teliti dalam membaca Al-Quran. Okey, alhamdulillah kita telah mengenal sedikit sebanyak latar belakang Imam As-Susi an Abi Amru ini. Seterusnya kita akan melihat kepada perbezaan bacaannya. Okey, baik. Mari kita lihat apa perbezaan antara bacaan kita yang seperti biasa dengan bacaan qiraat Susi an Abi Amri. Sebenarnya apa perbezaan tak terlalu banyak pun, dia tak terlalu ketara. Jadi hanya berbeza pada satu perkataan je di ayat terakhir, iaitu ayat yang keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi apa bacaan yang selalu kita biasa macam saya sebut tadi itulah, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia apa untuk qiraat Susi an Abi Amri, apa kita tukarkan satu perkataan tu, iaitu perkataan kufuan. Kita tukarkan kepada kufuan. Sebab apa? Sebab qiraat Susi ni menggunakan tahqiq hamzah. Jadi apa untuk ayat yang perlu kita baca ialah walam yakul lahu kufuan ahad. Untuk kita lihat perbezaan yang lebih jelas, kita boleh tengok video yang sebelah ni. Ini adalah bacaan qiraat Hafs an Asim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini adalah bacaan qiraat Susi an Abi Amr. Flashback. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.